So, berbekalkan tumbler aku yang warna raya ni dan juga handphone aku. Jadi hari ni aku nak bawa korang pergi Puncak Alop. Puncak Alop ni apa benda? Ni tempat yang paling best untuk kau tengok view KL, bro. Baik gila. Lama tempat baru tu untuk korang lepak dan korang tengok view KL. Angin rindu berhembus ke Puncak Alop. I love Puncak Alop. Kau tengok view ni, bro. Damn. Lawa tu. Aku nak gambar sikit. Satu, dua, tiga. Halak. Korang kalau nak rasa macam nak view KL, tak payah pergi Bukit Tungku dah. Tak payah pergi Bukit Antarabangsa. Tapi benda ni dekat dengan Bukit Antarabangsa. Tapi kalau kau tengok tempat sini memang nice untuk korang tengok semua view KL. Tahu aku Bukit Tungku nampak sikit je. Kalau Bukit Antarabangsa pun nampak sikit je. Tapi kalau dekat Puncak Alop sini guys, satu Kuala Lumpur nampak weh. Baik tak baik? Saya seorang saja. Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Tak ada halan. Boleh. Baru buka ke tempat ni? 9.3. 9.3. Baru pergi? Masa puasa. Oh. Excuse me. Sini. Baik. Abang scan kat sini kan, Okay. menu dengan order. Alright. Alright. Terima kasih. Number pack 1. Apa makanan ni weh? Roasted butternut squash soup. Macam-macam ada. Aku rasa aku nak makan ayam bakar wrap. Ayam bakar wrap ni satu. Add tekat. Weh, sejuk weh sini. Berangin gila weh. Baldu coklat RM21. Bantai lah. Yes. Take this one. Cheesy fries satu. Alright. Dua ni RM61.60 lah. Terima kasih. Nampak tempting weh. Dapat pula dengan air coklat sini. Aku nak rasa dia punya price dulu lah. Price dia rasa mahal weh. Ini dia punya apa, coleslaw. Aku tak biasa makan coleslaw besar-besar macam ni. Coleslaw dia pun rasa mahal. Ni air dia punya air coklat tak silap aku. Sama film. Uish, enak. Ini chicken wrap weh. Baik tu, ketuk. Dripping bro. You see that bro? It's dripping bro. Damn. Bismillahirrahmanirrahim. Menyegarkan. Not bad lah. Air sedap. Sos sedap. Even sos dia pun rasa premium. Aku tak tahu ini sos Thai ke apa, sos apa. Wrap dia pun dia panggil well cooked. Tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Aku rasa ni marinate chicken tu. And ada sedikit-sedikit sayur, tomato, salad sikit dalam ni. And dia punya secret sauce ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak benar lah. Ayam dia sumpah lembut. Aku dah tengah lapar ni. So not bad. Bagi aku, rasa dia agak unik. Kau akan rasa pelbagai rasa tau. Ada masam ada, manis ada. Spicy tu tak lah. Tapi rasa macam mana-mana masam. Dan coleslaw pun dia pandai buat tu. Ni macam mak aku punya buat tu. Air dia pun dapat pula kau menikmati view yang macam ni. Not bad lah. Ni aku ada masalah sakit perut sekarang ni. Jadi aku rasa aku take away makan kat rumah kot. Kawasan sini berangin sikit tu. Berangin.